Jom belajar memanah bebo. Okay, first kali kita tengok cara berdiri kita. Kalau tarik tangan kanan, make sure korang pandang ke sebelah kanan target. Dan untuk tangan kiri, mana pandang sebalik padanya lah. Dan bila korang berdiri tu, pastikan korang punya bukaan kaki tu bagi betul-betul sama. Okay, jangan sebelah sengit, sebelah tak betul. Okay, untuk masukkan anak panah, make sure kalau tarik tangan kanan, letak sebelah kiri. Dan siapa yang tangan kidal tu, letak arrow di sebelah kanan. Alright, untuk hook bebo, korang kena letak 3 jari di bawah anak panah. Okay, dia guna teknik 3 under. Kita pergi ke teknik tarikan panahan bebo. First kali, korang luruskan kedua-dua tangan korang ke bawah. Dan angkat kedua-dua tangan tu bagi sama paras dengan mata. Kemudian korang tarik dan letak anchor di sebelah mata korang. Okay, dan bila dah anchor tu, korang aim, hold dan release. Bila release, bawakan hook korang tu ke belakang telinga korang. Dan selepas dah selesai semua tu, dan repeat lah semua step tadi, dan korang boleh shoot macam biasa, ikut bebo style. Alright, okay. Dan pastikan bila korang dah release tu, jangan terus jatuh tangan korang, kena gantung dulu tangan. Baru bila arrow dah sampai, barulah korang turunkan tangan korang. Okay, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.